Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Salam sang pemikir. Alhamdulillah kepada ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton saya punya live hari ini. So sebelum tu saya akan pinkan nombor saya punya nombor telefon. Supaya senang ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu boleh call saya terus. Alright, okay, done. So mula sekali saya nak ucapkan salam PKP pada ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan. Stay safe. Walaupun berada di mana pun, stay safe. Sebelum saya mulakan tajuk di atas, iaitu kebaikan kopi Tongkat Ali dan Kocik Fatimah. So ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan, pernah tak minum kopi Tongkat Ali dan Kocik Fatimah daripada Syed Kat Zulian? So di belakang ini adalah antara saya display kopi Tongkat Ali dan Kocik Fatimah. Okey, saya akan mulakan. Saya akan display dulu macam kopi Tongkat Ali. Apa yang ada depan kopi Tongkat Ali ni? So actually kopi Tongkat Ali ni, kopi Tongkat Ali daripada Syed Kat Zulian ni, kandungan dia dulu, bukan kandungan, saya nak tunjuk luaran dulu. So luaran dia, okay, nampak So kat sini ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok dalam ni ada halal. Okay, ada halal, halal jakim. Ni ada punya gambar seed in one. Okay, so lagi kat belakang ni kita ada ingredient ingredient ramuan. Semua ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok. Okay, bagaimana pula dia punya sachet dalam dia. So sachet dalam dia ada, kita ada dalam 20 sachet. Ni dia sachet dia macam ni. So bolehlah untuk minum pagi ni untuk Tongkat Ali, and then ini untuk Kocik Fatimah. Okay, so saya akan terangkan pasal Tongkat Ali dulu. So dalam istimewanya syarikat Zulian ni, ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan, Tongkat Ali kita ni dalam dia mempunyai pertama sekali, of course lah, Tongkat Ali punya ekstrak. Okay, keduanya misai kucing, dan ketiganya ginseng. Okay, itu yang saya akan bagi tahulah, go through. Tongkat Ali ni yang kita tahu, ibu-ibu, ayah-ayah yang tahu, Tongkat Ali ni memang orang dulu-dulu, nenek-nenek kita, tok-tok kita, ayah-ayah kita memang mengamalkan untuk kesihatan. Untuk misai kucing, apa function untuk misai kucing? Misai kucing ni adalah untuk kita punya membantu untuk mudahkan pencernaan kita. Pencernaan, untuk bantu untuk buah pinggang. Ginseng ni kalau ibu-ibu, ayah-ayah, kawan-kawan, cikgu-cikgu mesti tahu kan. Ginseng ni istimewa. Ginseng ni sebab apa? Raja-raja, maharaja Cina untuk yang mengamalkan ginseng ni untuk kesihatan tubuh badan. Itu yang untuk dalam kandungan dalam Tongkat Ali. Okay, next saya akan terangkan kepada kandungan Kocik Fatimah. Untuk Kocik Fatimah ni, specialnya Syed Kat Zulian, selain Kocik Fatimah dalam ni juga mengandungi collagen. So saya akan terangkan collagen ni berfungsi untuk apa. First, collagen ni membantu untuk manfaat dia, membantu untuk menyihat dan mencantikkan kulit. Itu yang first kali. Yang keduanya untuk cantikkan rambut, sihatkan rambut, tulang dan kuku. Tu function collagen dalam ni. Selain itu juga, macam kita tahu, Kocik Fatimah itu sendiri, zaman dulu memang nenek-nenek kita, mak-mak kita memang mengamalkan penggunaan Kocik Fatimah. Kenapa? Firstnya, untuk membuat gaya hidup sihat, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang keduanya, menghilangkan rasa letih. Ialah ibu-ibu mesti kerja rumahan, jaga anak semua, letih. Dan yang paling pentingnya adalah membantu meningkatkan sistem kewanitaan dan sistem pembiakan. Itulah antara dalam Kocik Fatimah. So apa yang istimewanya lagi kopi Tongkat Ali dan Kocik Fatimah ni? First kali, ramuan dia sendiri. Ramuan dia, Zulian telah menggunakan kopi Arabica. Yang mana memang yang premium. Kita Syed Zulian telah menggunakan kopi Arabica yang premium. Yang mana premium tu, siapa yang penggemar kopi, laporkan diri kat bawah, komen
Yang mana siapa macam syarikat ternama kan, syarikat ternama pun juga guna. Kita memang standing dengan syarikat ternama menggunakan kopi Arabica. Okey. Selain tu, antara kelebihan lah. Kelebihan kalau kita mengamalkan kopi, pengambilan kopi, antara yang kita boleh highlight kat sini. First, untuk sesuai untuk penajaman otak. So, kawan-kawan saya, geng-geng saya sedang belajar tu. So, that's why perlu amalkan kopi Tok Ali lah. Yelah, kita stay up pagi-pagi kan. So, amalkan kopi Tok Ali. Kopi Tok Ali ni, supaya kita boleh stay up, ada tenaga untuk belajar peluang kaji. Seterusnya, kelebihan kopi ni adalah untuk mengurangkan kemurungan. Kemurungan ni adalah satu, orang panggil apa, tinggi jugalah penyakit zaman milenial ni kemurungan, stress, depression ni tinggi. Baru-baru ni pun kita ada terbaca kan, disebabkan student belajar ni ada nauzubillah kan, dia ambil jalan singkat tu. Kita untuk elakkan tu, amalkanlah pengambilan kopi Tok Ali atau Kak Fatimah untuk mengurangkan rasa kemurungan tu. Okay, next, apa lagi kopi boleh membantu meningkatkan metabolisme badan kita lah. Itu yang tu. Dan selebihnya mungkin yang kita boleh tahu, hubungan suami isteri lah meningkatkan. So saya tak ada isteri lagi. So ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan yang dari isteri, boleh komen kalau pernah menggunakan ni, boleh komen. Dan kalau tak nak guna tapi tak tahu dapat kat mana pun boleh komen, boleh contact nombor saya kat bawah ni. Okay, ni kan. Alright. So setakat ini saja perkongsian saya untuk produk Tongkat Ali dan Kak Fatimah. InsyaAllah next time saya akan kongsikan produk lain. So sebelum akhiri, saya nak cakap terima kasih pada kawan saya. Saya nak shout out pada Daniel Rizwan kerana beli kat saya, iaitu beli semalam dia beli ubat gigi dengan shampoo. Thank you for Daniel Rizwan. Pada ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan, takkan tengok je bila beli. So mari untuk dapatkan apa-apa ketahui lebih lanjut, boleh hubungi saya. Nombor tertera Abdul Wafi 0739171195, atau boleh pergi terus ke komen, saya ada ping nombor saya di situ. Itu saja pada hari ini. Akhir kata pada saya, jaga diri ibu-ibu, ayah, cikgu-cikgu, kawan-kawan. Jaga diri, stay safe, jaga SOP, hand sanitizer, dan doa-doa lah supaya kita dapat keluar daripada masalah lain dengan segera lah. Akhir kata daripada saya Abdul Wafi bin Azmi, sang pemikir, saya ubah atau mengubah. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih.